kita akan masuk cerita Nabi 30-an dekat-dekat 40-an nak dapat watikah pelantikan jadi rasul. Tapi sebelum tu ada 2 episod lagi tengah-tengah ni. Saya nak ambil 2 episod nak tarik, nak keluar cerita secara pendek. Yang pertama, kisah banjir di kota Mekah. Jadi orang nak robohkan binaan Kaabah ketika itu, nak buat baru. Orang-orang Quraisy Mekah ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar, dahulunya mula-mula sebelum Nabi dilahirkan, tentera Abrahah pernah datang nak menyerang kota Mekah. Waktu datang menyerang kota Mekah tu ada peristiwa burung ababil. Kaabah kan rumah Allah. Jadi Kaabah rumah Allah ni, Allah turunkan tentera burung ababil yang bawa sekok burung, ada 3 biji batu daripada api neraka. Lepaskan batu tu kena tentera-tentera gajah, disaksikan oleh seluruh penduduk Quraisy, penduduk Mekah ketika itu. Jadi mereka takut. Mereka takut nak sentuh Kaabah walaupun niat mereka baik nak buat Kaabah. Ada seorang lah kata, kali ni niat kita baik, kita nak meruntuhkan Kaabah sebab kita nak bina semula, jadi jangan takutlah. Ramai yang takut. Tapi last sekali buat jugalah, runtuhkan juga, buat juga Kaabah balik. Tapi dalam buat tu, dalam usaha buat tu, dalam hati mereka sentiasa berdoa, wahai Tuhan, wahai Allah, peliharalah kami, sesungguhnya niat kami baik. Okey, baik. Sampai binaan nak siap, tinggal satu batu lagi ataupun satu binaan lagi. Bila kita letak tu dia perfect, dia complete lah Kaabah tu, iaitu tempat letak Hajarul Aswad. Time nak letak Hajarul Aswad, tuan-tuan, nak ambil Hajarul Aswad, nak letak dekat tempat dia, ketua-ketua suku ni, ketua suku banyak. Ada Bani Zuhrah, ada Bani Sa'ad, ada Bani Abdul Muttalib. Jadi ketua-ketua suku ni bergaduh, aku nak angkat, aku yang lebih layak angkat. Muncullah di antara ramai-ramai ni seorang kepala, orang kata idea. Apa kata? Kita lantik seorang di kalangan kita ni untuk jadi hakim. Macam mana kita nak angkat Hajarul Aswad ni supaya semua orang puas hati, semua orang boleh angkat. Kita tunggu orang pertama, manusia pertama yang masuk dalam Masjidil Haram, kita lantik dia jadi hakim. Waktu itulah tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah, datanglah seorang manusia yang paling mulia dalam alam ni. Masuknya Rasulullah, semua rasa seronok, rasa tenang, rasa gembira. Hazal amin, hazal al-amin. Kalau dia ni aku okey. Kalau dia ni nak jadi hakim, aku okey. Semua orang sayang, suka kat Nabi. Jadi bila Nabi masuk, semua orang lantik Nabi jadi hakim. Dipendekkan cerita, Nabi dengan kebijaksanaan yang Allah bagi, Nabi buka serban, hampak serban baginda. Maka Nabi ambil Hajarul Aswad tadi yang orang nak gaduh nak letak tu, letak atas serban. Maka ketua-ketua suku yang ada pegang, angkat sama-sama Hajarul Aswad, bawa pergi dekat tempat nak letak Hajarul Aswad. Dan yang terakhir, Nabi sendiri dengan tangannya yang mulia, hakikatnya Nabi sendirilah yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Itu kisah kebijaksanaan Nabi dalam nak bina balik Kaabah. Okay. Kisah yang kedua adalah Halful Fudur. Halful Fudur ni sumpah yang diikrarkan untuk membela orang yang dianiaya. Siapa dia? Okey, kita baca kitab yang ni. Halful Fudur ni ada seorang Arab Badui. Arab Badui ni nama dia Zubaid. Zubaid ni datang ke kota Mekah daripada kampung mai Mekah. Bawa barang dagangan yang banyak. Tiba-tiba ada berita gembira lah. Ada seorang nak beli barang dagangan dia yang dia bawa banyak tadi. Nak beli borong, nak beli habis. Maka mudahlah kerja dia, seronoklah dia. Rianglah hati dia. Tapi waktu tu, lepas tu ada musibah. Rupanya langit tak selalu cerah, tuan-tuan. Di sebalik batu ada udang. Macam salah, ada udang di sebalik batu. Orang yang nak beli barang dagangan Zubaid tadi, nama dia Ash bin Wa'il. Ash bin Wa'il ni pemimpin terkemuka Quraisy. Dia nak beli barang dagangan semua sekali. Masalahnya dia beli, dia tak bayar.